korang, welcome back to my YouTube channel. Hari ni Tira dekat kampung Mama. Sinilah rumah Mama Tira duduk, rumah arwah Tok. Korang dengar tak? Tira tak pakai mic. Nanti Tira bawa korang masuk tengok rumah dekat dalam. Sebab rumah ni dah lama dah tak kita orang tak balik duduk kan. So ni kita orang kemas-kemas. Sekarang kita nak pergi rumah makcik. Rumah makcik kat belah sana je. Ni pun rumah arwah Tok dengan Wan juga ni. Tak ada orang duduk dalam. Sekejap Tira nak tunjuk kat korang. Jom kita masuk kat bawah ni. Bawah ni boleh masuk. Kita tengok ada apa. Dah semak lah sebab apa? Dah lama tak duduk kan. Tada! Inilah Mama abah dah kemas sikit sebab kita orang nak letak kucing. Nampak tu ada kipas supaya kucing selesa tak kena strok haba. Santai lagi. Ada kucing comel, kecil-kecil. Say hi kucing. Senang, jom ikut. Redah hutan. Hati-hati. Ada dawai berduri. Hati-hati ada pokok pisang. Ya, kita dah nak sampai. Kereta legend. Salah, inilah rumah makcik Tira, rumah sepupu Tira. Kita dah sampai dekat je. So, bye-bye. Tira tunjuk kat luar ni je lah sebab dalam ada orang. So, Tira tak nak buat video. Tira segan. Saya nak buat video. Ini racun tu. Epoxy. Apa? Kepik. Kepik. Tak reti kan? Aduh dia lama dah kahwin. Jadi orang lelaki dia kena pandai semua benda. Jam
Salmon kan? Ya, rumah tak ada apa. Saya nak makan laksam kubur panjang. Oh, Nak laksam dia. Dengan cendol. Cendol. Letak cendol dalam ni je lah. Okay. Sorry. Ini adalah cendol. Ini cendol. Ini dah berapa? Tu ingat sedap tu kan dalam video je. Boleh lah, tapi rasa gula sangat. Tak rasa santan. Jangan gelak ya, kenapa jangan gelak? Gelak ke mana? Dia gelak ke saya. Kenapa? Macam ni. Kita rasa pinggangnya. Au, panas. Air dia panas saya rasa. Kamu rasa? Panas kan? Cari masak. Oh, saya panas weh, panas sumpah. Tengok. Sambil menikmati pemandangan kampung kat belakang. Mana? Tengok. Hmm.